So hari ni kita akan cerita pasal Formula 1. Apa yang menarik pasal tim Formula 1 ni? Sebab dia kena melibatkan banyak logo-logo company lain. Kali ni kita akan buat beza sikit. Kita akan ranking macam kita pernah buat sebelum ni. Kita akan buat yang paling rendah dan paling tinggi yang atas lah. So kita akan susun macam tu lah. So nombor 10 man, okay, Williams ni dia ada perubahan logo baru lah. Agak modern lah. Kemas lah dia punya logo tu kan. Dia punya kereta dia, saya suka yang sebelum ni. Tahun ni punya dia macam cabaran lah. Dia nak kena campurkan semua. Dah jadi macam apa kan. Dia jadi macam tak. Sebab yalah, bila kita buat jenama yang compete secara physically dalam satu ni, of course kita nak nampak visually different. Kalau kita tengok dekat baju racer dia dah macam konsep yang unik lah kan. The best decision yang dia buat pada kereta dia adalah Duracell dia. Visually nampak macam bateri dia kan. Exactly. Saya rasa itu yang paling wow lah untuk decision yang dia buat. Ini adik kepada Red Bull punya team. Bila dia orang release logo ni kan, saya suka. Sebagai designer saya suka. Ni kereta dia orang. Saya tak suka colour kereta dia sebab saya rasa macam nampak tak warna nampak. Red Bull tu lah yang betul lah. Saya cakap warna combination kuning dengan merah. Lepas tu dia ada pula warna hijau tu, memang saya tak tahu kenapa ada tiba line hijau. Dia dah macam you create more colourful dia. Kadang macam kita tengok tim-tim yang nampak kemas tu semua adalah tak lebih daripada 3 colour lah. Betul. Macam Ferrari merah kuning putih hitam tu is part of one colour kan. Dan pemilihan kombinasi tu memang kena lah. Betul. Kadang tu lah dia tim rendah ni, kadang kita tengok design ni kita nampak dia tim rendah. Betul.